Macam mana nak niat solat tarawih? Macam mana nak niat solat tarawih? Niat dia lah kena. Hiya usolli rak'ataini min sunnatin solati at-tarawih ma'muman lillahi ta'ala. Sahaja aku berniat usolli, sahaja aku semaya rak'ataini 2 rakaat min sunnatin daripada sunat solati, sunat semaya at-tarawih, tarawih ma'muman lillah, mengikut imam sebagai makmum ataupun mengikut imam lillahi ta'ala, kerana Allah ta'ala. Tapi yang pentingnya kena ada sahaja aku semaya sunat tarawih. Sunat tarawih pun tak apa dah, sahaja aku semaya sunat tarawih mengikut imam. Mengikut imam ataupun nak ambil tambah lagi 2 rakaat. Itu semolek-moleknya. Tak ada amal baca tadi tu. Yang tu yang paling paling akmal, paling sempurna bagi niat. Ada lagi kena tambah lagi menghadap kiblat dan sebagainya lah. Fikirkanlah. Assalamualaikum.